Jom kita belajar berkenaan nama-nama anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang tak tahu yang anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni semuanya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kecuali seorang je. Qasim, anak sulung, wafat ketika masih kecil. Abdullah wafat semasa baby. Ibrahim, anak bongsu baginda sallallahu alaihi wasallam, wafat ketika berumur lebih kurang 18 bulan di Madinah. Ruqayyah wafat pada tahun 2 Hijrah semasa hari perang Badar. Umm Kulthum wafat pada tahun 9 Hijrah di Madinah. Zainab wafat pada tahun 8 Hijrah. Dan Fatimah Az-Zahra, yang ini anak Nabi SAW yang masih hidup selepas Nabi sendiri wafat, tetapi dia meninggal ataupun dia wafat 6 bulan kemudian. Nabi SAW ada 7 orang anak, 3 lelaki dan 4 perempuan. Subhanallah, kita boleh lihat ya betapa besarnya ujian Nabi Muhammad SAW kehilangan anak-anaknya, tapi baginda SAW masih sabar dan redha. Jadi sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anda belajar story ini, kalau ya komen Allahumma salli ala Muhammad dan follow saya.